Dan salam sejahtera, saya Nurdiana Hamimi binti Kamal Muzammil. Saya akan membentangkan dapatan bagi soalan 1 hingga soalan 4 berkaitan tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap Akta SPRM 2009. Soalan pertama, saya pernah mendengar tentang Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Hasil kajian menunjukkan majoriti responden sangat setuju dengan pernyataan ini. Hal ini menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar sudah mempunyai kesedaran asas tentang kewujudan Akta SPRM. Soalan kedua, menerima hadiah atau balasan daripada pelanggan atas perkhidmatan yang telah diberikan bukanlah rasuah. Bagi soalan ini, kebanyakan responden tidak bersetuju. Ini membuktikan bahawa pelajar memahami bahawa pemberian hadiah selepas menerima perkhidmatan juga boleh dikategorikan sebagai rasuah, bergantung niat dan juga keadaan. Soalan ketiga, rasuah boleh berlaku kerana kurang ilmu pengetahuan individu tentang isu rasuah. Hasil dapatan menunjukkan majoriti responden sangat setuju. Ini bermaksud pelajar sedar bahawa kurangnya ilmu dan pendedahan mengenai rasuah boleh menyebabkan seseorang mudah terlibat dalam perbuatan tersebut tanpa disedari. Soalan yang keempat, pelajar perlu diberi pendedahan mengenai Akta SPRM 2009. Kebanyakan responden sangat setuju dengan pernyataan ini. Hal ini menunjukkan bahawa pelajar berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang undang-undang dan peranan SPRM dalam membantas rasuah di Malaysia. Rasuah merupakan perbuatan memberi atau menerima sesuatu suapan berbentuk wang tunai atau barangan berharga sebagai upah bagi melakukan sesuatu perbuatan yang mempunyai kaitan dengan bidang tugas seseorang itu. Kenapa orang ramai memilih sangat setuju? Kerana mereka mengakui bahawa definisi tersebut benar dan tepat. Faktor masalah rasuah dalam negara kurang didikan agama dan moral dalam peribadi. Dalam analisis yang saya dapat, kebanyakan mereka memilih sangat setuju kerana ia merupakan punca utama seseorang mudah terjebak dengan rasuah. Meletakkan silibus pembelajaran di institusi pengajian berkaitan masalah rasuah dalam negara. Mereka memilih sangat setuju kerana mereka percaya bahawa pendidikan adalah cara paling berkesan untuk mencegah rasuah. Saya mengetahui tentang kewujudan Akta SPRM 2009. Kebanyakan mereka memilih sangat setuju kerana mereka akan sedar kewujudan Akta SPRM pada tahun 2009. Data 21 responden menunjukkan sokongan yang sangat kuat. 57.1% menyatakan sangat setuju dengan hukuman paling berat. Ini adalah majoriti yang jelas menuntut ketegasan. Sentimen ini diperkukuh oleh 33.3% yang setuju. Jika digabungkan, lebih 90% responden menyokong hukuman berat. Sentimen ini disokong kuat oleh mereka yang hanya setuju, iaitu 28.6% secara kolektif. Majoriti besar 76.2% yakin bahawa penyalahgunaan kuasa sebegini adalah rasuah. Walau bagaimanapun, terdapat peratusan yang agak besar, iaitu 19% mengambil pendirian natural. Ini mungkin menunjukkan ketidakpastian dalam mendefinisikan batas antara etika dan jenayah rasuah. Daripada 21 responden, 57.1% menyatakan sangat setuju dengan kenyataan ini. Ini adalah majoriti yang sangat kuat, menunjukkan keyakinan tinggi bahawa masalah rasuah adalah masalah sistematik. Data ini sangat jelas. Sebanyak 61.9% responden sangat setuju bahawa rasuah merupakan masalah yang besar. Ini adalah majoriti yang kukuh, menunjukkan pengiktirafan meluas terhadap isu ini. Bagi soalan seterusnya, iaitu saya percaya bahawa rasuah boleh berlaku disebabkan oleh tekanan untuk mendapatkan markah yang baik. Telah mendapat respons banyak 47.6% daripada responden dalam kalangan pelajar, iaitu sangat setuju. Hal ini mungkin pernah terjadi dalam kalangan pelajar dan pensyarah. Mungkin hal ini terjadi kerana pelajar malu kerana mendapat markah yang rendah dan tidak mahu diremehkan oleh rakan-rakan.
Jadi mereka tidak kisah tentang rasuah dan mungkin mereka rasa benda itu merupakan benda yang biasa sahaja. Berdasarkan carta, hanya 38.1 pelajar yang sangat tidak bersetuju apabila dalam kalangan mereka memberikan suapan oleh kerana masalah mereka tidak perlu dilaporkan. Hal ini sebenarnya amat dibimbangkan kerana mungkin pelajar tidak faham tentang perkara yang berlaku ini. Mungkin perkara ini hampir separuh daripada mereka tidak akan laporkan apabila benda ini berlaku, mungkin disebabkan oleh mereka juga berada dalam keadaan yang tidak mempunyai kewangan yang cukup. Jadi kita harus memberitahu tentang ini dan mereka perlu melaporkannya apabila mendapat suapan seperti ini. 95.2% responden dalam kalangan pelajar amat tidak bersetuju apabila mereka diberikan peluang untuk menerima rasuah. Hal ini dapat mengurangkan kebimbangan pihak kerajaan dan pihak yang terlibat. Oleh kerana mereka tahu rasuah itu salah dan mereka tidak boleh menerima rasuah walau apapun yang terjadi. Oleh itu, mungkin dengan ini kerajaan dapat melahirkan generasi yang baik dan dapat meningkatkan kemajuan negara. Seterusnya kita pergi ke kalangan komuniti. Berdasarkan carta, 93.1 respon amat tahu apa itu rasuah. Hal ini kerana mungkin dalam kalangan komuniti biasanya 20 hingga 60 tahun. Oleh itu, mereka lebih tahu banyak tentang rasuah kerana telah diberikan pendedahan. Hal ini mungkin ramai kalangan komuniti akan memberikan laporan apabila berlaku satu rasuah dan benda ini boleh membantu pihak terlibat supaya tiada banyak rasuah yang berlaku di Malaysia. Orang pula menariknya 100% respon menjawab ya. Maksudnya semua orang faham yang rasuah ini salah dan ia melibatkan perbuatan menipu, menyogok atau memberi sesuatu untuk dapatkan kelebihan secara tidak adil. Okey, soalan ni pula daripada 29 respon, 58.6% sangat bersetuju dan 27.6% bersetuju. Cuma 6.9% yang sangat tidak bersetuju dan sedikit yang neutral. Jadi dari sini kita boleh nampak yang majoriti respon memang setuju masyarakat kena bekerjasama dengan SPRM. Sebab kalau semua lapor dan ambil tindakan, rasuah boleh dikurangkan dengan lebih cepat. Maknanya ramai yang sedar yang tanggungjawab untuk perangi rasuah ini bukan hanya tugas SPRM, tapi ianya juga tanggungjawab kita semua. Yang ni pun hasil positif. 51.7% respon bersetuju dan 37.9% sangat bersetuju. Maknanya, ramai yang sanggup untuk tegur atau lawan perbuatan rasuah. Bukan jenis macam buat tak tahu je. Ada juga sikit yang neutral atau tak setuju, mungkin sebab rasa takut atau tak pasti cara nak tegur. Daripada 28 orang yang jawab, 57.1% sangat bersetuju dan 32.1% bersetuju. Maksudnya, majoriti betul-betul yakin yang kesedaran tentang SPRM ni penting untuk bina masyarakat yang jujur dan berintegriti. Hanya sikit je yang neutral atau tak setuju. Jadi, boleh nampak yang ramai sebenarnya percaya peranan SPRM ni memang